Di balik dinding-dinding sekolah berasrama, terdapat sebuah budaya rahsia yang jarang didedahkan. Ia dipanggil MA, Mesyuarat Asrama. Apa sebenarnya yang berlaku dalam bilik-bilik itu? Dan adakah ia berkaitan dengan tragedi Zara Khairina? Bagi bekas pelajar, istilah ini bukan sesuatu yang asing. Tapi, bagi ramai orang luar, ia mengejutkan. Perjumpaan rahsia yang dikaitkan dengan tekanan, intimidasi dan ketakutan. Hari ini, kita akan menyelami budaya MA, prosesnya, kesannya dan persoalan yang timbul berkaitan kes Zara. Ingat, ini bukan tuduhan, hanya persoalan dan kajian. Bab 1. Apa itu MA? MA biasanya diadakan oleh pelajar senior untuk menegur junior selepas lights off. Warden atau guru selalunya tidak mengetahui sesi ini berlaku. Secara rasmi, ia mungkin dikatakan sebagai nasihat atau teguran. Tetapi bagi junior, pengalaman menunjukkan ia boleh menjadi pengalaman tekanan psikologi. Junior juga dilarang memberitahu sesiapa tentang apa yang berlaku. Tidak jarang mereka diminta berdiam diri walaupun menghadapi tuduhan atau ejekan yang mungkin tidak adil. Bab 2. Bagaimana MA berlaku? Bayangkan seorang pelajar dipanggil secara tiba-tiba ke bilik gelap. Kadang-kadang kerana salah kecil, kadang-kadang kerana tuduhan, seperti wang hilang. Di MA, junior boleh disoal, dimarahi dan kadang-kadang dipaksa mengaku sesuatu yang mungkin tidak mereka lakukan. Tiada peluang membela diri. Dikelilingi senior dominan, junior terpaksa tunduk. Setiap sesi MA biasanya dibuka dengan arahan, jaga tingkah laku, jangan bercakap depan senior dan jangan beritahu sesiapa. Selepas itu, ada sesi teguran atau amaran. Kadang-kadang, aib junior dibongkar di depan batch. Bab 3. Contoh dan kesan MA. MA bukan sekadar buli fizikal. Ia boleh menjadi mental torture, tekanan sepanjang hari, ketakutan untuk selamat di asrama, trauma jangka panjang walaupun sudah dewasa. Di beberapa sekolah di Afrika Selatan, MA pernah melibatkan tindakan ekstrim, duduk bogel, menari dalam bulatan atau diejek di depan batch mereka. Bayangkan pengalaman itu berlaku di asrama tempatan. Junior menjadi mangsa hierarki kuasa. Mereka belajar untuk tunduk, takut membuat salah dan terus hidup dalam tekanan. Bab 4. Persoalan berkaitan kes Zara Khairina. Dalam inkues kematian Zara, saksi mendedahkan wujud budaya MA di asrama. Terdapat desas-desus bahawa Zara mungkin dipanggil ke MA sehari sebelum tragedi kerana tuduhan tertentu. Tetapi ini tidak disahkan. Tiada bukti rasmi bahawa Zara benar-benar terlibat. Apa yang kita tahu, budaya MA wujud sejak lama di beberapa asrama. Senior biasanya mengawal sesi tanpa guru. Junior boleh ditekan, diejek atau dipaksa diam. Persoalannya, bolehkah tekanan dari budaya seperti ini memberi kesan terhadap keselamatan pelajar? Budaya MA di asrama, Mesyuarat Haram Senior Junior. Lina juga mengesahkan budaya MA masih wujud di asrama. Peguam Shahlan, sejak Puan bekerja di asrama terbabit daripada 2012 sehingga sekarang, pernah tak dengar istilah MA? Lina, pernah. Peguam Shahlan, MA tu apa? Lina, perjumpaan haram. Pandai-pandai saja senior ini. Dulu sudah diharamkan. Sudah dilarang itu tuan. Shahlan, istilah MA ini mesyuarat agung kah? Lina, itu saya tidak tahu. Saya tahu MA sahaja. Peguam Shahlan, kenapa dilarang dan diharamkan? Lina, kerana pelajar senior bertindak sesuka hati. Mereka tidak dibenarkan memanggil junior sesuka hati. Kalau ada kesalahan,
Sepatutnya cikgu yang nasihat, bukan senior. Peguam Shahlan, ada kemungkinan Zara Khairina kena MA disebabkan tuduhan mencuri? Lina, mungkin. Bab 5, Refleksi dan Analisis. MA mungkin dianggap perjumpaan atau teguran, tetapi pengalaman pelajar menunjukkan ia boleh menjadi medium tekanan psikologi dan intimidasi. Kes Zara Khairina mengingatkan kita bahawa budaya hierarki kuasa di asrama boleh memberi risiko serius. Apa yang boleh dilakukan? Sekolah perlu memantau aktiviti pelajar dengan lebih teliti. Pelajar mesti ada saluran selamat untuk melaporkan tekanan atau intimidasi. Mekanisme anti-buli dan pemantauan wajib wujud untuk melindungi keselamatan pelajar. Bab 6, Penutup. Jika anda pernah menyaksikan atau mengalami MA, kongsikan pengalaman anda di ruangan komen. Ingat, tiada sesiapa berhak menyakiti orang lain walau dalam nama nasihat. Tekan subscribe untuk lebih banyak kupasan inkues Zara Khairina dan cerita sekolah berasrama yang jarang didedahkan. Mari kita buka perbincangan, belajar dari pengalaman dan hentikan budaya tekanan yang berisiko. MA. Ni kecoh tem inquest Zara Khairina. MA tu apa sebenarnya? Ada yang cakap mesyuarat agung. Jadi bila terkeluar perkataan MA ni kan, ramailah orang-orang yang pernah berasrama. Diorang cakap, oh lama dah dengar perkataan MA ni. What is MA? Okay. Apa yang saya cerita ni, anggaplah kamu dengar dari sekolah Afrika Selatan ke apakah. Mungkin kita disabarlah. MA stand for mesyuarat asrama. Kalau macam bilik pula, mesyuarat bilik. Adakah MA ni disupervise oleh warden? No. Most of case, warden tak tahu pun berlaku MA. Sebab kenapa? Setiap kali habis MA tu, jenis-jenis akan dipesan, jangan bagi tahu sama warden, jangan bagi tahu sama mana-mana cikgu, jangan bagi tahu sama apa kamu. Apa yang kita cerita di MA ni habis di MA. So siapa yang buat MA ni? MA ni misalnya dibuat oleh pelajar-pelajar senior lah, tingkatan 4 ke atas. Tapi I strongly believe MA ni adalah bully yang systematic. Why? Saya akan explain. Pertama sekali, MA ni adalah bila ada satu golongan boleh menguasai golongan yang lain. Menakut-nakutkan, mengancam, memberi amaran. Dan kadang-kadang golongan yang di-attack tak dapat bela diri. Jadi, orang tak akan nampak benda tu sebagai bully. Sebab diorang akan salut dengan teguran kepada junior, sesi berbincang. No. Berbincang adalah bila satu pihak boleh menjawab dan membela diri dan bagi penjelasan. Tapi MA not works like that. Dalam pengalaman yang saya alami di Afrika Selatan, MA is bila ada senior tak puas hati dengan kau, jadi oleh kerana diorang tak puas hati dengan kau ataupun ada beberapa orang junior, so dia decide untuk mari kita buat MA. Dia selalunya MA ni kalau dibuat oleh Form 4 lah semua yang menghandle MA tu. Dia konsep macam high council kah? High council tu dia macam dramatik lah pula kan, bertumbuk-tumbuk macam kita settle lah dengan bertumbuk kan. Tapi apa yang similar dengan high council ni, MA ni dia memang ada orang yang berkawal di luar supaya bila warden datang ronda akan ada orang yang warning lah, orang sini-sini yang buat MA tu supaya stop MA dan bersurai secepat mungkin. Saya tahu ni pun ada jugalah daripada kawan lelaki yang tempat dia pun pernah dibuat MA. Dorang memang akan ada checkpoint untuk dorang jaga supaya bila warden tu mau mendekat, dorang akan warning lah sama kawan-kawan. Dan paling teruk yang kawan saya cerita tu kan, MA di Aspura sampai ada kes kena bogel, duduk dalam bulatan dan menari. Sampai begitu. Tapi kalau yang di Aspuri pula, kalau macam kau bersalah kan? Okey, kalau Aspuri macam mana pula? Bayangkan kau kena kumpul di satu bilik yang ditutup langsirnya. Pilihlah bilik mana-mana senior yang dominan. Jadi kau akan duduk, kau akan menghadap senior ataupun kau akan duduk dalam bulatan. First, diorang akan buka lah dengan
pesanan kepada junior, jangan menyanyi depan pelajar lelaki kan, jaga aura, jaga tingkah laku, jangan ada abang angkat, bla 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 bla. Tapi kalau form dorang, kawan-kawan dorang boleh pula. Itulah, dia lebih kepada junior lah. Junior yang akan kena attack. Jadi kalau macam ada senior tak puas hati dengan kau kan, lepas tu habis sesi pesan memesan, kemudian akan ada sesi-sesi berbangkit. Contohnya macam kalau kau bersalah kan, kau akan kena suruh kau contohnya kau Sarah berdiri kau. Lepas tu kau akan berdiri sama ada di depan atau di tengah bulatan, dan senior ni akan macam attack kau lah, akan marah kau, akan bla 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 bla, akan bagi macam-macam hujah lah. Kan? Dan kau di tengah-tengah, kau akan ditegur, diteriak dan disaksikan oleh satu batch. Aib kau akan terbongkar di MA. Sama ada isu abang angkat kah, isu apa-apalah kan. Kadang-kadang isu mencuri kan. Dan kadang-kadang tiada saksi pun. Tapi dorang rasa macam, kau pencuri. Maka kau nak boleh bela diri kau nak boleh jawab. Kau terpaksa diam. Sebab sebagai junior tingkatan 1, apa yang kau boleh buat? Kau dikelilingi oleh orang-orang yang dominan. Apa maksudnya dominan? Orang-orang ni kadang-kadang adalah orang-orang yang berpengaruh tau di form dorang. Contohnya senior tu dia banyak geng. Dan geng dia mungkin orang-orang yang pandai, pengawas-pengawas. That's why junior-junior ni dong tak akan report pun dengan warden tentang MA ni. Dong tak akan report. Kalau report pun lasas dong akan kena. Kalau kau report, kau akan kena sindir di dewan makan. Kan, orang cakap ini adalah sebagai medium untuk kita tegur junior, supaya junior ni janganlah terlampau macam galak sangat. Tapi kawan-kawan dorang berkapal boleh pula. Kawan-kawan dorang dedah aurat boleh pula. Kawan-kawan dorang buat kes boleh pula. Dong tak berani tegur. Dong hanya akan tegur junior saja. Dan di sanalah dorang akan menunjukkan dong punya authority lah, sebagai orang yang kuat, senior yang kau patut takut. Kan. Ada kes bila kau jalan, kau bad mood, kau penat sangat dan kau terjeling senior. Tiba-tiba bila di dewan makan, kau akan kena sindir. Orang tu menjeling lah apalah. Padahal bukannya setiap hari kau ada mood yang bagus kan, tapi kau terjeling. Habislah kau. Ready lah kau kena panggil di MA. Sebab itulah saya cakap MA ni adalah bully yang sistematik. Sebab kenapa? Yang melakukan ni sesama pelajar. Dan ada double standard. Kadang-kadang sepanjang kau menunggu MA itu kan, betapa resah gelisahnya kau mengharungi hari-harimu di sekolah. Kau takut kau selamat kah di sekolah tu, sebab kau akan berselisih dengan senior-senior ni, which is dorang ni ada kira macam power lah, dan kita ni yang paling bawah lah di dalam rantaian makanan. Jadi kau akan sentiasa tak selamat. Kau bukan fikir belajar je. Selain belajar, kau kena fikir macam mana kau mau survive di asrama tu tanpa kau di-attack. Sampai begitu sekali. Memang kalau perempuan, dia bukannya bully physical, tapi dia mental torture. Bila contohnya kau kena panggil di perhimpunan atau kau pergi mana-mana, ready lah kau kena kena sindir. Sebab kenapa? Beberapa orang sini-sini tak puas hati dengan kau. Satulah saya cakap MA ni bully yang sistematik. Ada yang cakap, sebenarnya MA ni bagus, boleh untuk tegur junior supaya... No. Teguran yang bagus tu adalah bila teguran kita berdua. Maksudnya macam kau tegur orang tu, kau tegur aib orang tu berdua aja. Kau nak malukan dia, suruh dia berdiri depan semua orang, dan kau torture, bongkar aib orang tu di depan semua orang. Sebab itulah apa yang berlaku kepada almarhumah Zara ni kan, dia triggering. Sangat triggering. Sebab rata-rata orang yang di sekolah Afrika Selatan tu kan, dorang pernah mengalami MA ni. Dorang pernah mengalami. Dan ada juga yang cakap, minta maaf kalau saya pernah terbuli apa semua. Memang kita dah perasan, semua pun budak kan waktu tu. Tapi the point is, MA ni mesti dihentikan. Sebab ini adalah bully sistematik yang sangat terancang dan sangat membara, sangat membudaya. Kalau kamu rasa MA ni bukan satu isu yang besar pun, no, dia akan bagi kesan. Ada orang cakap, satu hari ni aku akan bully junior. Nanti bila dia dewasa, dia akan lupa. No. Kebanyakan kawan-kawan saya yang dibuli, waktu dorang junior, dorang dah dapat lupa pun. Dorang dah dapat lupa. Itu sekolah di Afrika Selatan lah.
Kan? Dan dorang masih ungkit walaupun dorang sudah dewasa. Jadi budaya MA, High Council di asrama ni kita mesti hentikan dan pantau. Saya harap sangat kerajaan ada satu mekanisme KPM macam mana mau sekat MA ni dari terjadi. Perlu ada mekanisme yang kuat. Kan? Antaranya aplikasi anti bully itulah bagus. Jadi Justice for Zara, kita tunggu saja. Apa yang saya cakap ni tiada kaitan dengan sekolah tu ya. Tiada. Sebab kejadian di Afrika Selatan tu mungkin berlaku pada tahun 2007, 2005. Itulah saya ingatkan pupus sudah MA ni. Tapi sebenarnya dia masih ada. Itu yang saya terkejut. Masih ada MA. Dan ramai juga orang-orang yang pernah sama saya di Afrika Selatan. Dorang pun cakap, masih wujud lagi. Terkejut kami. So, ingatkan benda tu sudah lupus. Sekarang Gen Z kan apa. No, benda tu masih ada. Jadi, apa caranya supaya benda ni boleh berhenti? Tolonglah. MA ni adalah bully yang sistematik. Hentikan segera. Kamu yang remaja, jangan membuli. Sama-sama juga pelajar. Hidup ni macam roda. Jadi, buat baiklah sama semua orang ya. Okay, bye. Disclaimer, saya bukan sekolah di sana ya. Saya sekolah di Afrika Selatan. Okay? Okay, bye.